Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Okey, yang masih belum subscribe saya punya channel, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan. Okey, hari ni ada masalah sikit saya punya signal. Menyala tak menyala tuan-tuan. Menyala ke tak menyala ke, saya nak bawa pun dah tak syok. Jadi terpaksa lah buat malam ni juga. Tu dia. Dan saya rasa dia punya relay untuk signal dia ni dah rosak . Kadang-kadang menyala, kadang tak menyala. Itu membahayakan keselamatan ketika memandu tuan-tuan. Jadi terpaksa jalan kat projek malam ni tuan-tuan untuk menukar relay lampu signal untuk Saga FLX tuan-tuan. Sebelum tu saya test dulu. Saya tunjuk kat tuan-tuan dulu . Kadang-kadang dia menyala, kadang-kadang dia tak menyala tuan-tuan. Itu menunjukkan relay dia dah problem dah nak rosak ke, dah rosak lebih kurang macam tu . Tuan-tuan boleh tengok menyala . Dia ikut dan dia lah. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang tak menyala. Macam ni menyala. Saya cuba dapatkan yang tak menyala ni. Sangat bahaya tuan-tuan untuk yang suka memberi signal lah. Jenis yang menonong ikut dan tukar lorong tak bagi signal tu, itu ikut suka dia. Nampak dia dah padam. Dia nyala 2-3 kali dia padam tuan-tuan . Tu nampak. Ini ada punca dia nampak. Dah bagi untuk ke kiri tak menyala tuan-tuan. Inilah punca-punca dia. Nyala pula. Ini masalah tuan-tuan . Jadi ini malam ni saya akan tukar relay . Bila bawa tak ada signal ni jadi tak syok tuan-tuan . Okey tuan-tuan, jom kita tukar dia punya relay tuan-tuan untuk Saga FLX relay lampu signal. Okey tuan-tuan, kedudukan relay adalah di bawah dashboard dekat area steering ni . Dia ada di bawah ni, jadi nak kena buka dia punya cover ni tuan-tuan . Dia berada di bawah dashboard dekat area steering, jadi cover ni nak kena buka. Saya clearkan dulu saya punya spek ni. Rabun malam tuan-tuan bawa kereta. Tu dia. Ini dia punya skru . Skru dia kat sini satu dan lagi satu dekat bawah ni. Kiri dan kanan . Kiri dan kanan. Jadi nak kena buka dua skru ni. Ini video malam first saya buat waktu malam tuan-tuan. First saya buat. Harap clear dia punya view dia tu. Okey tuan-tuan, skru yang dua tadi saya dah buka. Saya tak buat video sebab nak kena pegang handphone dengan nak kena pegang screwdriver lagi. Lampu lagi, jadi agak masalah sikit . Dan cover fuse tepi ni pun kita buka siap-siap tuan-tuan . Nampak saya dah buka dia punya skru kiri, kanan dan kiri. Nampak tuan-tuan. Okey tuan-tuan, untuk buka dia punya cover ni tuan-tuan just rentap dia saja slow-slow tuan-tuan . Sebab dekat atas tu dia pakai macam ada clip ataupun hook dia tu saja. Dia tak ada skru. Nampak lubang dia tu. Lubang clip dia tu nampak . Jadi yang tu kita rentap saja slow-slow tuan-tuan . Yang skru kat bawah tadi saja, kiri dan kanan. Nampak dah buka dah. Ini pun tak buat video tuan-tuan . Buat sorang-sorang nak kena pegang video, nak kena pegang handphone, lampu lagi. Ini kedudukan dia punya relay untuk lampu signal Saga FLX tuan-tuan. Yang besar ni sikit-sikit ni. Yang atas ni.
Ini adalah dia punya relay yang saya nak ganti lah. Yang ni tuan-tuan . Ini punca dia di mana lampu signal menyala dan tak menyala. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang tak menyala. Jadi kita cabut saja dia punya relay dan ganti yang baru saja tuan-tuan. Nampak? Tarik saja dia tuan-tuan. Inilah dia relay untuk lampu signal Saga FLX. Ini saya akan ganti yang baru punya tuan-tuan . Dia ada bacaan dia tu, pastikan sama kalau nak beli. Jangan beli yang tak sama pula model dia tu. Nanti tak ngam tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ini adalah relay yang baru. Ini adalah relay yang baru. Saya pun order dekat Shopee, saya tak ingat lah berapa harga dah. Yang tanda bulat ni adalah yang lama. Sat tuan-tuan. Okey. Ini yang saya baru beli lah. Yang OEM saja. Okey, nak pasang dia senang saja tuan-tuan . Pastikan kedudukan kaki dia betul dan tekan masuk saja tuan-tuan. Plug and play. Tu dia tuan-tuan . Okey. Selesai tuan-tuan . Okey tuan-tuan, inilah kedudukan di mana relay untuk lampu signal Saga FLX tuan-tuan . Dah siap pasang apa semua dan saya akan try dia punya nyalaan signal tu tuan-tuan. Sebelum pasang cover dia, saya akan cuba dulu tuan-tuan . Sama ada berfungsi ataupun tidak tuan-tuan. Tu dia. Ke kiri menyala. Ke kanan menyala tuan-tuan. Apa lagi yang kita mahukan lagi tuan-tuan? Tu dia, nampak. Cantik tuan-tuan . Ini ke kiri pula tuan-tuan. Nampaknya kerja malam ni agak berhasil tuan-tuan . Berhasil tuan-tuan. Tukar saja dia punya relay, selesai masalah lampu signal yang menyala tak menyala, menyala tak menyala tuan-tuan. Baru senang hati nak bawa kereta tuan-tuan, bila ada signal ni tuan-tuan . Double signal kita try pula tuan-tuan. Tu dia. Okey tuan-tuan. Jadi saya dah pasang dia punya cover dashboard ni . Okey, pastikan semua dah pasang. Cover fuse pun kita dah masuk, pasangkan balik. Skru pun dah pasang kiri dan kanan tuan-tuan. Tu dia. Terletak elok dia punya cover dashboard dia ni. Bawah ni. Okey tuan-tuan, saya akan try lagi sekali . Kita buat demo lagi sekali tuan-tuan. Bagaimana nyalaan lampu signal untuk Saga FLX? Ya, ke kanan pun menyala tuan-tuan . Tak puas hati kita tengok daripada luar pula tuan-tuan. Tu dia, lampu belakang menyala. Lampu depan pun menyala tuan-tuan. Tu dia.
Okey, dan ke kiri pula tuan-tuan. Bagaimana nyalaan dalaman dan luaran dia tuan-tuan. Yang depan menyala tuan-tuan. Kita lihat di belakang pula tuan-tuan. Itu dia. Bagi puas hati tuan-tuan, bagi puas hati tuan-tuan. Double signal pula tuan-tuan. Itu dia, kita tengok. Mantap tuan-tuan, berkelip-kelip. Kusangkakan api rupanya lampu signal yang menyala tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat sini sajalah untuk projek malam ni tuan-tuan. Yang ada yang masalah sama dengan saya, lampu signal menyala tak menyala. Boleh tengok dekat dia punya relay tu tuan-tuan. Boleh pasang sendiri, saya tak payah pergi kedai. Jimat duit sikit tuan-tuan. Okey, malam pun dah mencemburui kita tuan-tuan. Bertemu kita lagi di lain video, lain masa, lain waktu, lain ketika dan lain perkongsian tuan-tuan. Yang masih belum subscribe saya punya channel, boleh tekan butang subscribe Abang Botak DIY. Bertemu kita lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.